Okay, Assalamualaikum. Siapa yang ada sini ni? Wais, Mio, Nur Ildina. Lepas tu ni siapa? Hanania Haras. Oh, Haras Dengan apa Hanah Okay, so kita start. Okay, hari ni kita nak go through puzzle. Okay, saya gunakan Wais punya account. Bila kita buat puzzle ni, okay, kita cuba practice apa yang coach ajar itu. Okay, coach ajar CCTI. Ingat lagi tak? Ingat. Apa dia check. Lepas tu capture. Thread. Okay, dengan improvement. Okay. So kita pergi puzzle. Kita buat sama-sama Kita bincang sama-sama. Okay. So mula-mula kita tengok check. Dia ada tak check dekat kita? Ada satu check kat sini kan. Tapi ini boleh kita boleh balas balik, betul tak? So tak ada apa-apa lah sini. Okay. Kemudian kita ada tak check? Kita tak ada check kat dia kan. Okay, apa lagi yang kita nampak? Capture. Ada capture tak? Tak ada capture. So apa lagi kita boleh buat? Thread. Kita Ada. boleh buat thread tak? Macam mana? B4. B4. Okay, so B4 ni adalah thread. Sebab apa? Bishop ni dia tak ada tempat untuk lari. Semua sini, semua boleh kena capture. Okay, ke sini pun sama. Semua boleh kena capture. So, ini adalah dia punya jawapan dia. Okay, so kita thread, dia thread. So, apa kita nak buat? Kita tadi dah tengok chat, dah tengok tak ada. So, capture pun tadi tak ada. Sekarang ni kita ada capture lah. Kita dah ada capture. Tapi dia pun ada capture. So, masing-masing ada thread, ada capture. So, kita nak buat Makan pon dulu. makan pawn dulu. Tapi kalau makan pawn dulu, dia dapat makan kita. Makan bishop. Betul, kita makan bishop. So, equal lah. Tapi kalau boleh, kita tak nak equal. Buat thread yang kedua. Buat thread yang kedua. Kat mana tu? Bishop H6. Bishop H6. So, ini thread yang kedua. So, kalau kita ada thread, kita buat thread dulu. Sebab, bila kita thread kat sini, kita thread bawah yang besar. Jadi, bila kita thread bawah yang besar, definitely dia akan lari. So, dia ada dua thread dia kena fikir. Satu kat sini tadi, satu kat sini. Okay. Jadi, sekarang ni kita boleh makan. Boleh kita makan. Okay. Yang lain follow tak? Follow. Okay. So, kita continue. Okay. Lagi sekali kita tengok. Ada chat tak? Ada. Mana dia chat dia? Knight D6. Knight D6. Knight D6. Sini. Knight D6. Okay, lupa nak cakap. Sebelum tu, macam apa pakcik, always tengok apa yang lawan boleh buat dulu. So, kita tengok apa yang kita boleh buat. So, kalau kita tengok apa yang dia boleh buat, dia pun boleh check kat sini. Tapi, kat sini tak ada apa. Okay, so, kita dah selesa, kita selamat. So, kita pun ada check betul. Kita ada check dekat sini. Okay. And then check kita ni, king ni, dia forcing check tak? Force. Ni forcing kan. So, king kena move kat sini. So, kemudian apa move, follow up move? Kita ada follow up move tak? Ada. Kat mana tu? Bishop H6 check. Okay, bishop H6 check. Kemudian, king ni akan move ke sini kan? Betul tak? Dia akan move kat situ kan? So, ada follow up lagi tak? Tak ada. Tak ada.
Jadi apa rasanya correct move tak? Sebab kat sini pun kita ada option lain ni. Check, king move. Kita ada satu option makan. Boleh makan. Selepas check boleh makan E7 dulu check. Lepas tu dia punya queen mesti akan move kan? So rasanya mana satu yang ni? Okay, rasanya apa check ni betul tak? Agak-agak. Check Salah. ni cocok. Okay, check ni betul ke tak rasa-rasa? Best move Salah. tak? Tak. Kenapa tak? Ada jalan check yang check dulu. for Yang mana? naik F6 check. Naik F6 sini. Sini lagi forcing. Sebab dia force king ke sini. Betul. Lepas tu kita check sini H6 checkmate. dah checkmate. Sebab square ni dah apa kuda jaga. Jadi sini adalah dia punya jawapan. Okey. Sebelum kita pergi, okey, first tadi kita tengok check kita. Sebab apa kita tengok kita punya check dulu. Belah kita dulu. Sebab kita nak pastikan kita selamat. So kalau kita tak selamat, kita kena apa defend dulu. Okay, tapi kita nampak kita selamat, so kita boleh fikir attack. So kita punya fokus kan ni fikir attack. Sebab kita dah tahu dah kita selamat. Okay, jadi bila kita fokus attack, itu kita fikir option. Nampak kat sini memang ada satu option, tapi dia tak lead to apa checkmate. Tapi dia lead kita kepada satu apa free bishop. Dan kita tengok apa option. So kita nampak option kedua lebih bagus sebab dia memang forcing king ni kepada ke arah checkmate. Jadi kita ambil option yang kedua. Okey. Checkmate. Jadi maknanya bila kita buat apa exercise ni, puzzle ni, kita train otak kita. Satu, untuk sentiasa tengok buah kita selamat ke tak selamat. Kedua, bila kita fikir option untuk kita attack, kita fikir 2-3 option. Termasuklah kita fikir sekali apa kemungkinan lawan kita akan buat. Kalau ada forcing move lagi senang kita nak fikir sebab forcing move itu je lah jalan yang dia boleh buat. Okay, jadi bila kita buat training puzzle ni, sebab tu training puzzle ni penting sebab kita nak latih kita punya otak kita untuk fikir macam ni, macam mana kita fikir masa puzzle, masa tu lah kita fikir masa dalam game. Alright? So kita continue. So, tengok lagi sekali belah kita. Kita ada tak dia boleh check kita tak? Tak. Tak boleh. Kita boleh check dia tak? Tak. Boleh tak kita check dia? Cuba tengok betul-betul. Boleh. Boleh. Kat mana tu? Queen A8. Okay, Queen A8. Queen A8 ini adalah back rank check. Dia boleh apa block dengan queen tapi checkmate. Okay, kita boleh makan. Okay, tadi kita practice CCTI. Betul tak? Check, capture, threat dengan improvement. Ini yang kita belajar masa dengan coach Justin kan. Jadi kita practice sequence dia macam tu. Tapi tadi apa ada few puzzle kita buat tengok check je. Mana tak tengok pun capture. Tak tengok pun threat. Tapi ada puzzle yang mula-mula tadi kita tengok sampai threat. Jadi maksudnya itu sequence dia. Bila kita tengok dah ada check, jadi kita boleh fokus dekat check. Tak perlu dah tengok dekat capture. Tapi kalau kita tengok, tak ada check, memang tak nampak option check, then kita tengok option capture. So bila tengok option capture, bila tak ada option capture, baru kita tengok option threat. Kalau tak ada option threat, then baru kita tengok improvement. Jadi itu kita punya sequence kita. Macam puzzle yang kita buat, yang 2-3 puzzle ke belakang ni, sebab kita dah nampak option check, jadi kita teruskan dengan option check. Jadi tak perlu buang masa untuk fikir option-option lain yang apa CTI pula. Alright? Okay, kita continue lagi. Okay, ada check tak?
Tak ada. Tak ada. Ya. Kita ada check, kita pun tak ada check dia. Apa? So ada capture tak? Ada. Ada. Ya. Tengok dia punya capture dulu. Dia punya capture yang mana? Ni satu. Itu je. Ini kita boleh capture balik. Okay. Kita punya capture, kita ada ni. Dia boleh makan balik. Okay. So, kita tengok pula. Ada tak thread? Apa-apa thread yang kita boleh buat. Sebab tak ada Ada. capture, check tak ada, capture tak ada. So, kita tengok dekat thread. Apa thread yang kita boleh buat? Queen pergi ke G5 trade checkmate. Okay. Queen G5 adalah thread checkmate. Dia boleh selamatkan tak? Tak. Tak. Dia memang tak boleh nak selamatkan. Okay. Jadi ini adalah dia punya jawapan dia. So dia check dulu. So sekarang ni kita fikir balik. Okay. Now dia check. Kita tak perasan tadi. Dia rupanya dia boleh check kat sini. Okay. Jadi kita kata tak ada check. Tapi sebenarnya ada check. Okay. Tapi dia check kat sini ni. Macam mana kita nak handle? Makan. Makan. Okay. Makan dengan apa? Queen. Okay. Queen ni boleh makan. So selamat tak Queen ni makan? Selamat. Okay. Kita tengok capture. Selamat. So kita boleh capture. Alright. Okay, ini apa fikir sequence macam tadi, lepas tu bagi jawapan. Siapa dapat jawapan bagi tahu dulu. Rook makan boleh buat trade. Kat mana? Rook makan D6 trade dekat Queen. Okay, kemudian saya rasa dia move apa? Dia makan Okay, dia makan. Lepas tu Bishop pergi makan B7 check. okay, lepas tu King makan. Queen makan. King makan. Oh, King makan. Okay, King makan. Okay, Itu boleh promote jadi Queen check. okay. So nampak macam plan. Kita cuba. Okay, betul. 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 Okay. Alright. Kita continue. Rook makan B3. Okay, Rook makan B3. Lepas tu Pawn makan. Pawn makan. Okay. Pawn D2. Pawn D2. Okay. Lepas tu Dia Rook. Rook mana? Rook F. Rook F. Rook F. Okay. C7. Rook F C7 sini. Tak. Rook makan G7. Check. Rook makan G7 check. Dia check lah, dia check kita. Okay, dia check kita. Okay. Lepas tu Lepas tu King H8. okay, King H8. Lepas tu kalau putih gerak mana-mana, kita promote jadi Queen. Kita promote jadi Queen. Okay, sebenarnya plan ni nampak bagus. Plan dia ni sebenarnya tak bagus sangat sebab dia boleh pergi sini je. Dia tak boleh pergi sini, betul tak? Sebab apa? Sebab ada kuda jaga. Jadi kita punya check, dia check kita boleh pergi sini dan kita dah selamat dah. Okay, yang ni okay, plan ni betul. Okay, dia makan situ, dia tak ni. So kita move mana? Sini ke sini? Nak move H8 ke F8? H8. H8. Okay. Okay, so dia makan. So nak buat apa? Tadi kata ni kan, naik kan? Okay, kita naik. Okay. Sebab apa yang ni apa? Dia tak habis. Maksudnya puzzle dia dah habis. Tapi kalau kita nak bincang, kenapa move D2 ni? Agak-agak dia akan buat apa?
Huruf A satu. Okay. Huruf ke A satu. Sebab apa? Sebab dia nak block daripada apa boleh promote. Jadi yang ini tinggal hanging. Betul tak? Jadi kita boleh makan. Jadi kita dapat extra group. Alright? Okay, faham Queen. Queen E8. Queen E8. Queen E8 adalah checkmate kan. Dia jaga sini. Sini tak boleh. Ni ada jaga. Dan di sini pun tak boleh. Okay. Ada queen jaga. Alright. Apa nampak? Okay. Kalau kita tengok apa balik kan. Ada check tak? Hitam tak ada check. Kita ada check. Tapi kita boleh kena makan. Okay. Capture. Ada capture. Masing-masing nampak macam tak ada capture. So maksudnya kita boleh buat thread ataupun improvement. Jadi siapa nampak thread? Bishop E4. Bishop E4. Bishop Bishop E4. E4. Okay, Bishop E4. Sini kan? Betul. E tu A. E4. Ini adalah checkmate thread and at the same time kita attack dia punya rook dia. Okay? Okay, cuba tengok position ni. Ada check? Tak ada check. Ada check tak? Dia ada check sini. Tapi kita boleh makan. So tak ada apa-apa kan. Ada capture. Dia ada capture. Kita boleh makan balik. Kita pun ada portrait dengan queen. Okay. Kita boleh capture dia tak? Kita pun boleh capture dia kat sini. Tapi dia boleh capture kita kat sini. So ini not a good capture lah. Jadi mungkin kita kena buat thread. So apa thread yang kita boleh buat? Siapa nampak thread tu? Naik K6. Naik? Naik
E6. Naik E6 sini. Naik. Naik. Oh, naik, sorry. Naik E6. Naik. B6. Ni. Naik E6. Sini. B6. Apa dia? B6. B6. Okay, B6. Queen tak boleh lari. Okay, dan Queen tak boleh move mana-mana. Sebab dia move sini, kena capture. Dia makan sini pun boleh capture balik. Kat sini boleh capture. Kat sini pun kita boleh capture. Sini pun boleh capture. Dia makan ni pun kita boleh capture. Dia pergi sini boleh capture. Dia pergi sini pun boleh. Kita boleh capture. Jadi, okay. So, nak makan dengan apa? Kita ada option. Makan dengan rook ke makan dengan bishop? Dengan queen. Rook. Okay, makan dengan rook. Okay. Rook. G2. Rook. Rook H7. Rook H7. H7 tapi ni ada capture. Macam mana tu? Kalau Queen makan, kita gerak Rook H1. Kita gerak rook H1 sini. Dan kita boleh makan. Tapi kalau kita fikir balik kan, kalau kita jalan ni macam mana? Kalau queen makan, kalau check, king ada protect. Queen tu. Macam mana? Okay, kalau katalah kita check sini, Queen akan makan. dia akan makan. Lepas tu kalau kita check, dia ada square G2 untuk protect queen tu. So maksudnya kita tak untung lah kan, kita pun hilang rook. Jadi the best adalah dekat sini. Okay. Alright, good. Queen F5 check. Queen F5 check. So lepas tu dia pergi mana? King E7. King E7. Dia boleh tak pergi sini? Boleh, tapi sama je. Sama je. Alright, sini adalah checkmate kan, susulan dia. Alright. Naik E7. Naik E7, okay. Lepas tu, King pergi mana? King pergi F8. King pergi F8. Lepas tu, naik makan bishop D5. dia makan bishop B5, dia makan balik. So, tak ada untung lah kita kan. Sama je. Jadi tak apa plan ni. So, Naik. Ada. siapa kata naik apa tadi? Naik apa? Naik B4 sini. Naik B4 Naik B4. Sebab apa? Sebab kita ni double attack. Bukan, ada track checkmate dekat C8. Track checkmate dekat C8. C8. Oh, sini. Okay, so kalau kata queen ni, queen pula, rook ni patah balik bawah. Boleh checkmate tak? Salah. Kaca tu B8 lah kan? Yes, B8. Sebab apa B8? Block rook tu. Dia block rook ni. So kalau rook pergi sini pun tak dapat block. Dan dia tak dapat block dengan apa-apa buah pun sebenarnya. Dia tak kecuali king dia, kalau dia tak nak checkmate, king dia kena move sini. Itu saja. Kalau rook tu makan mat. Tapi kita dapat makan rook. Okay. So kita recap Kita recap. Tadi mula-mula tadi ada yang fikir dekat sini. Okay, bila kita fikir kat sini, kita fikir pula apa move lawan. Memang lawan terpaksa move kat sini.
Sebab apa dia move kat sini, tak move sini? Sebab kalau dia move sini, checkmate. Okay, sebab tu the best move, so kita kena fikir, sentiasa fikir apa the best move lawan. Best move lawan adalah ke sini. Okay, sebab dia nak hindarkan daripada checkmate. Kalau kita check juga, dia boleh makan kuda kita. Okay, tadi ada kata, okay, kalau macam tu, ada jalan sini, makan bishop. Tapi, ini boleh makan balik. So, equal. Okay, kita tak ada untung apa-apa, dia equal je. Okay, jadi kita tengok option lain. Tadi ada yang bagi option, okay, B4. Sebab apa B4? Dia nampak this idea. Dia nampak dah idea ni. Tapi, kita fikir, apa best move lawan? Best move lawan adalah untuk protect dia punya king daripada kena checkmate. Dia pun fikir macam kita. Check, capture, track, improvement. Dia pun fikir, boleh check tak? Oh, boleh check. So, dia pun move kat sini. Jadi, kita dah tak ada apa-apa attack. Kita boleh capture, tapi macam tadi juga. Okay, sama je. Jadi, dan kita dapat idea. Oh, why don't, kalau dia move kat sini, kalau kita punya kuda kat sini, dia block. Dan kuda kita kat sini pun sebenarnya boleh attack ni. So, kita boleh dapat idea tu. Okay, kadang-kadang idea ni datang bila kita fikir option. Okay, jadi bila kita fikir option, kita boleh nampak idea-idea tu. Jadi kat sini, kita block apa ni. Okay, sekarang ni dia dah block kat sini. Okay, instead of dia jalan king kat sini, dia block kat sini. Jadi, kita makan je lah. Alright, kita still dapat gain. Walaupun kita tak boleh nak checkmate, tapi kita still dapat gain, di mana kita dapat makan rook dia, free. Okay, faham Itu semua ni kan dia punya thinking process. Maksudnya macam mana cara kita fikir. Jadi masa dalam game pun kita fikir macam ni. Sebab tu kita practice. Kita practice buat puzzle. Jadi kita practice otak kita untuk berfikir sisi TI tadi. Okay, jadi bila dalam game kita dah terbiasa fikir macam tu. Jadi bila kita dah terbiasa fikir macam tu, buat banyak puzzle, dalam game insyaAllah dia akan cara kita fikir sama je. Alright, kita practice. Okay. Queen E8 check. Queen E8 check. Okay. Dia punya best move? Untuk elakkan checkmate, terpaksa bishop F8 kan? Okay. Ni best move dia untuk mengelakkan checkmate. Then apa kita gain? Queen. Kita gain queen. Okay. Dia actually, dia boleh jalan sini. Tapi apa jadi? Checkmate. Checkmate. Ini adalah checkmate. Sebab dia tak boleh turun bawah balik. Ada queen. So, ini adalah dia punya best move. Okay, nampak? Dia punya best move adalah untuk dia block. Jadi, kalau kita makan ni, kita tak boleh nak checkmate. Jadi, kita makan ni. Okay, walaupun tak dapat checkmate, tapi kita dapat queen. Alright? Ada check tak ada check. Ataupun adalah kita ada check sini tapi tak ada apa. Dia boleh patah balik. Ada capture tak? Ada capture, ada capture. Ada threat tak? Capture ni ada. Ni. Queen H5. Queen H5. Sini. Yes. Punya idea dia? Serang bishop. Serang bishop. Tapi bishop tu akan pergi mana? Dia boleh selamatkan tak bishop? Boleh. Kalau dia pergi ke E6, kita boleh
pergi ke F5. Kalau dia pergi ke D7, bishop boleh makan D5 check. Okey, sekejap. Apa ni? Okey, dia bagi sini H5. Lepas tu bishop ni pergi mana tadi? Kalau pergi ke E6, E6. Okey, E6. kita boleh tolak pawn. Tolak pawn. F5. Okey. Dia pergi D7. Dia pergi D7. Kenapa dia tak pergi D7? Kenapa dia tak pergi sini? Kenapa tak pergi F7 attack queen? Nanti So, option tu okey tak? no, tak. Okey, cuba fikir option lain. Queen B3. Queen B3. Okey, Queen B3 dia punya idea dia. Lepas tu kalau black gerak apa-apa, bishop makan D5. Bishop makan D5. Kalau ni makan bishop, boleh tak? Boleh. Jadi kita makan balik dengan queen kan? Kalau apa tu, let's say kita makan ni. Sorry, kita jalan ni dulu kan? Kita jalan ni. Dia jalan apa-apa. Katalah jalan apa-apa tu kat sini. Kita boleh, idea kita boleh pakai lagi tak? Tak. Tak boleh kan? So, maybe ada idea lain kot. Mungkin itu bukan idea yang bagus kot. Okay, siapa lagi ada idea? Okay, kalau kita makan ni okey tak? Tak. Kenapa tak? Sebab tak ada protect. Tak ada protect. Tapi kita ada track. Oh, okey. Kita ada track. Ada 2 track. Kalau katalah kita makan ni kan, apa dia punya best move? Bishop Tak. D4. Tak. R makan E5. Makan. Kan kita makan ni, lepas tu apa? Rook makan. Makan. Okay. Okay, itu saya rasa itu pun dia punya best option. Tapi lepas tu apa kita punya follow up? D4. D4, kita trap balik apa rook tu. Jadi rook tu kena move somewhere. Dia tak nak kena makan dengan pawn. Jadi kalau dia move somewhere, dia tak boleh jalan kiri atau kanan. Sebab ada block. Jadi dia kena ke depan ataupun ke belakang. Jadi bila ke depan ke belakang, dia dah tak protect bishop dia. Dan kita boleh makan bishop. Kalau nak tahu betul ke tak, kita cubalah. Okay. Alright. So kita punya puzzle makin lama makin susah. Dia punya rating dia dah lebih 2000. Jadi memang susah sikit. Tapi it's okay. Kita cuba belajar Okay, so faham dia punya ni So yang penting tu, bila kita fikir option. Okay, kita fikir option demi option, dan kita evaluate mana satu yang the best. Kadang-kadang macam tadi kalau perasan tak, bila kita buat puzzle, kita ingatkan okay dia akan move ni, tiba-tiba dia move buah lain. Tapi still move kita tu betul yang mula-mula tu sebab kita dah fikir option. Cuma kita tak nampak apa option lain lawan, tapi bila dia jalan option lain tu dan kita fikir balik lah. Kita dalam game, siapa yang terlibat dengan apa dengan pertandingan minggu depan, dalam game 45 minit. Jadi 45 minit tu memang masa yang panjang, jadi fikir option-option dengan baik. Okay, sebelum kita move. InsyaAllah masa 45 minit tu memang masa yang panjang. Okay. Jadi kita punya ni makin lama makin susah Tapi insyaAllah kita cuba.
Naik F4. Naik F4. Okey. Okey, idea dia. Nak checkmate dekat root RC1. Jalan sini. Okey, dia boleh halang tak? Tak. Dia ada threat apa-apa tak kat kita? Dia tak ada chat, tak ada apa kan? Tadi ada threat ni lah. Tapi kita boleh ni. So, maksudnya betul. Okay. So, kat sini dah boleh checkmate tak ni? Tak. Tak boleh checkmate. Tapi kan, apa kita Buat boleh buat tak apa? protect. Okay, idea tadi kan nak checkmate kat sini. So, idea sini kan dah apa masih lagi okey ke tak okey? tak. Ada tak idea lain? Naik G2. Naik G2 sebab dia Nak trap dengan fork. okay. So, good. Alright. So, boleh nampak. Bagus. Ini endgame Endgame ni kadang tricky sikit. Rasa-rasa mana move yang bagus? Mana kita punya paspon? Kita ada paspon tak? E5. E5. Paspon kita ni F. Ni kan kita punya paspon. Oh, move dia. Okay. Ni kita punya paspon, ni dia punya paspon. Ni pun ada paspon. So kita nak kena protect apa kita punya pawn ni sebab kita nak move jadi queen. Tapi at the same time dalam square kita. Nampak tak? Ini pawn square. So maksudnya dia boleh halang. Jadi kita kena perlukan king untuk protect. Jadi kat sini tricky. Kita nak move sini. Kita nak move sini ke sini? E5 ke ataupun F5? King F5. F5. Sebab apa F5? Sebab Boleh makan. Kita boleh makan ni. Lepas tu boleh protect pawn. So kalau jalan sini kita protect pawn sama. Okay, tapi sebenarnya kalau kita jalan sini tak boleh makan pun. Sebab ni protect. Oh. Okay. Tapi kalau dia jalan, katalah kita jalan sini. Kalau dia jalan, kita boleh jalan sini. Kalau king dia pergi sini, kita boleh pergi sini. Dan ini memang king kalau nak halang dia kena pergi sini lah. So king ni boleh halang. Bahaya juga tu. Okay, lagi sekali kalau kita pergi sini, dia jalan. Dan kita move, king move. So kita protect kat sini. So king move kat sini, habis. Okay, dan kita dah tak sempat dah kejar ni. Okay. Kalau kita move sini, king jalan sini. Okay, kita macam mana kita nak ni? Kita move sini. Kita dah king protect sini. Pun susah juga. Jadi mana sebenarnya move yang ni? Yang sini ke sini? Tricky juga ni. F5. F5. So masing-masing kuat mengatakan F5. E5. 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 Siapa kata E5? Siapa kata F5?
E5. 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 Betul bunyi E5 Pakcik pun tak tahu. Betul ke tak betul? Okey, salah. So F5 je. F5. So dia jalan itu. Makan. Engineer. G6. 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 Ya. Okey. Ya. Tapi ni dia boleh move ni. Kita tengok apa? 1, 2, 3. Kalau kita pergi G6, kita ada 1, 2. Kita ada dengan check. Kita ada dengan check. Alright. So jalan sini, kita boleh jalan sini. Ya. Alright. So tadi kita move yang betul adalah F5. Okay. Okay, kita continue. Rook C1. Rook C1. Okay. Kita nak makan ni. King ni dah protect kat sini. Okay, kalau kita makan, dia tak boleh makan balik. Dan dia kena pin. Dia tak boleh move mana-mana. Dan memang confirm kita boleh ni. Okay. Jadi apa, dia mungkin boleh pergi sini. Try to do something kat sini. Tapi kita ada rook. Okay. So ini mungkin betul. Okay. So macam mana ni? Nak makan sini dulu ke makan ni dulu? Makan A2 dulu. Makan A2 dulu. Okay, sebab apa? Sebab kalau kita makan sini, dia naik jadi queen. Okay. Jadi kita makan dia dulu. Kuda ni tak apa, boleh tunggu. Sebab apa? Sebab dia kena pin. Dia tak boleh pergi mana-mana. Jadi kita dahulukan yang sini. Salah. Okay, kita lupa satu benda. Sebab kalau makan kena check. Tak boleh. Ya, betul. Betul. Siapa cakap tu? Saya, Syifa. Bagus. Kalau makan dia check. Sebab tu ni betul. Ni macam mana? Nak makan ke ataupun nak selamatkan apa rook dulu? Dua-dua. Macam mana tu duduk? Kita tak protect sambil ni lari. Sini. Satu. Satu lah. Betul? Ke C2? Satu. Okay. So kita boleh makan. Alright. Okay, tadi kita tak nampak kalau makan dia check. Jadi selamat apa rook tu. Okay. Ada siapa nampak? Queen A8. Queen A8. Okay. Check. Lepas tu, apa dia punya move? Dia punya move satu je kat sini. Lepas tu apa kita punya follow up? Ada follow up tak? Salah. Salah. Kan ada follow up. Mungkin boleh pergi sini ke follow up?
Lepas tu boleh attack kat sini. Boleh. Tapi dia ada check juga kan. Dia ada check sini. Tapi kalau kita lari sini, dia ada check lagi tak? Tak ada. No. So, mungkin juga kita open up dulu kat sini. Kemudian dia pergi sini dan kita prepare kat sini. Dia boleh halang ke? Dia tak boleh halang kan? Queen tak boleh halang sini, kita makan. Kalau Tak boleh halang sini, kita makan. So, mungkin betul kot. Okay. Nak cuba? Boleh cuba kot. Cuba. So, okay. Jadi, ini. Okay, dia boleh makan root lah. Macam mana? Queen protect. Okay, Queen protect. Okay. So, kita. Okay. Alright. And knight Knight B2. dia check. X3. Knight X3. E3. Knight ni, E3. Dah So, check. So, king ni nak pergi mana? Dia pergi E2. Lepas tu, kuda nak pergi mana? Bahaya juga kan? Kuda kalau dia patah balik sini ke? Naik boleh naik B2. Kalau naik B2, okay, naik B2. Lepas tu, kalau king kita sini, Serang rook. serang rook. Macam mana nak serang rook? Simpat. Simpat balik, patah balik sini. Tapi nanti dia mesti patah balik juga. Patah balik juga. So, apa yang the best? Ya? Tak dengar lah, Wais. Mute ke apa? King F2. King F2. Okay? King F2. Lepas tu, dia boleh check tak? Dia boleh check dengan rook kan? Tak boleh tapi dia serang rook. Tapi boleh makan. Boleh makan. Okay? So, dia punya ni, dia boleh move apa ke atas tak? Boleh tapi nanti check. Nanti check. Oh. Kita check apa ni? King. Okay, ini sound macam okay. Itu salah. Bukan jawapan dia. So, yang mana jawapan dia? Dan kita fikir balik kalau makan, king ni pergi sini. King F2. Mula-mula knight X E3. Okay, King dia pergilah E2. Lepas tu king kita pula pergilah F2 dapat protect knight tu. kat mana boleh pergi F2? Kita king kat sini. Boleh. King kat sini mana boleh king sebelah king? Naik lari lah. Naik lari. Okay, tu ceritanya. Naik ni nak lari ke mana? Kalau lepas ni kan, lepas kita makan, dia jalan sini, naik ni nak lari mana? Naik lari ke simpat. Naik lari ke simpat. Sini, kena simpat balik lah, patah balik sini. Tapi lepas tu dia boleh check tau. Dia boleh check, kita lari, dia masuk queen. Naik lari ke F1. Naik lari ke F1. So, dia makan. Satu lagi pawn. So, dia makan, dia macam mana nak pergi F1 kat sini? Okay, dia pergi sini F1. Ada satu lagi pawn.
Apa dia? Pawn D pula yang turun. Pawn D pula turun. Lepas tu? Tu Dia boleh promote. kalau Makan naik je lah. makan, kalau naik makan cek. Lepas tu kita tahu kalau naik makan. Okay, ini dah betul lah rasanya. Okay. Ini Hmm. pun betul. Rasanya ni pun betul. Okay. Kita makan je lah. Kita sacrifice kita punya night. Jadi dia makan. Kita jalan sini. Kita dah boleh makan ni. So, dah tak ada dah dia pawn yang boleh masuk jadi queen. Alright. Betul. Okay. So, the right move tadi, kita makan Okay. Lagi 5 minit. Kita tengoklah boleh buat 1 atau 2 lagi Queen F5. Okay. Queen F5. Check. Okay. Lepas tu. King drop mana? King dia ada option sini. Sini. Dengan sini. Situ ada pawn. Coach, king tak boleh gerak G2 sebab ada pawn. Oh ya. G2 tak boleh sebab ada pawn. Betul? Okay. Dia boleh gerak situ saja. Kalau dia gerak ke E3, Queen makan E5 check. Okay, Kalau dia dia gerak ke sini, makan sini. Okay, continue makan sini. Maksudnya pergi sini check, dia pergi sini, kamu pergi sini check. Okay. Rook F6. So, king ni pergi mana lepas tu? Pergi sini kot. Atau kalau dia pergi sini, dan kita boleh makan ni. Tak boleh, ada ni, protect. Pergi check. Check kat mana? Queen check F5. Okay, ini tadi queen F5, lepas tu? Tapi itu kalau tu King kena pergi ke G1. G1, okay. Lepas tu boleh makan rook dengan check. Force token. Makan rook dengan check. Rook nak makan dengan apa? Rook makan rook. Ini ada pawn? I think queen dah makan tadi. Oh, ni dia check sini. Lepas tu dia jalan sini. Oh, ini yang gerak. Ni kan sama ni. Kalau dia gerak sini, kalau queen ni pergi sini, okey. Dia boleh halang tak? Kalau dia halang pun tak boleh, dia kena makan. Kan? Okey. Kalau dia gerak sini? Kalau dia gerak situ, makan E5 check. Lepas tu? Katalah dia gerak sini. King dia. Lepas tu? Queen pergi check dia dekat G5. Dia satu kan, kita ni selalu tak nampak discover check. Itu jarang kita nampak. Sama ada kita kena ataupun kita tak nampak yang kita boleh kenakan dia. Kalau okey, sekarang ni kita dah pergi sini kan? Check. Dia pergi sini. Okey, rook naik sini. Ini boleh makan tak ni? Queen ni. Discover Boleh. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Buat setengah check. Okey, lagi sekali Check.
Kalau dia pergi sini, kita boleh sini kita track checkmate. Okay, dia susah nak halang. Okay, tapi kalau let's say kita pergi sini, dia jalan sini, kita makan apa rook take apa E5 ni. So check. Ini discover Makan free. dia macam queen kan. Jadi inilah dia punya. Saya rasa inilah dia jawapan dia kot. Okay, betul. Okay, dia move kat situ. So kita naik situ. So ini track checkmate. Tapi kalau dia jalan sini tadi, so kita makan je rook dia dan kita boleh makan dia punya queen. Alright. So okay. Nak sambung lagi satu ke last ke ataupun dah cukup? Cukup. Cukup, penat dah. Alright. So dah sejam. Okay, siapa yang kat sini yang apa ni yang bertanding minggu depan? Ada tak? Saya. Okay. So Saya. okay, yang bertanding minggu depan apa good luck buat betul. Masa 45 minit insya-Allah, masa yang lama. Saya sarankan dua benda lah. Satu, tengok beberapa opening dan cuba hafal opening tu. Cuba tengoklah search dekat Google kat YouTube, opening for white, opening for black. Cuba ingat beberapa opening. Opening tu pun penting juga untuk kita ni. Kemudian kalau boleh cuba belajar benda endgame. Okay, puzzle ni, pergi puzzle teams. Kita dah pergi puzzle ni, baik. Puzzle teams ni cari yang endgame. Okay, yang endgame, root endgame ke, cuba buat practice. Sebab kadang-kadang kalau kita tak mahir endgame tu, middle game tu dah habis. Bila kat endgame tu kita mungkin susah nak maneuver ataupun nak jalan masa endgame. Sebab endgame ni tricky sikit. Macam mana kita nak jaga kita punya pawn, nak make sure kita boleh jadi queen. Jadi hari tu rasanya pernah share video endgame. Kalau boleh cari balik, cuba tengok balik. Nanti saya cuba cari balik video tu. Kalau ada nanti saya share balik. Tengok beberapa endgame punya teknik. Alright. So good luck kepada yang bertanding minggu depan. Yang lain-lain tu keep practice, insya-Allah tahun depan kita ada lagi dan ada pertandingan-pertandingan lain yang kita nak masuk kan. Alright. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum. Cukup. Terima kasih. Terima kasih. Bye. Bye.